suara Atuk. Jom, jom. Atuk! Atuk! Huh? Huh? Hai. Macam. Atuk tak apa-apa? Tak. Tu untuk Atuk ke? Ha-ha, Upah bagi. Terima kasih. Atuk nak makan dululah. Korang berdua, tolong kemaskan kotak-kotak tu. Baik. Ipin, tengok tu. Wah. Huh? Tak boleh buka lah. Kunci. Apa dalam ni? Macam mana nak buka ni? Mana ada kunci? Buat apa tu? Apalah Atuk ni? Terkejut kita orang. Atuk suruh kemas kotak-kotak yang jatuh tu. Yang korang sibuk dengan peti tu apa hal? Atuk, apa ada dalam peti ni? Keris. Atuk memang suka simpan keris-keris lama. Tengok. Banyaknya. Nak buat apa? Saja kumpul. Keris ni kan warisan kita. Kenalah hargai. Dah, main tolong kemas. Jom. Duit. Wah. Huh? Duit apa ni tu? Ini duit Jepun. Duit lama. Wah, ini lagi. Banyaknya. Memang Atuk simpan. Ini pula duit apa? Ini duit shilling 1 sen lama. Tahun 1976. Duit Jepun juga? Tak, duit Malaysia. Duit ni semua tak boleh guna lagi. Dah jadi barang antik. Barang antik? Barang antik tu barang lama yang berharga. Macam shilling ni, kalau dijual, harga dia RM7,000 Malaysia. Mahalnya. Yelah, duit shilling ni ada 100 keping aja dalam dunia. Tahu? Kalau macam tu, kenapa Atuk tak jual? Mana boleh. Atuk sayang. Dah lama Atuk simpan. Dan Atuk ada satu ni je. Masa zaman Perang Dunia Kedua dulu, Jepun jajah negara kita. Diorang suruh kita guna wang kertas pokok pisang ni. Ni pun barang antik kan tu? Ish, kau ni. Itu kan surat khabar lama. Tapi ada harga. Tiap-tiap hari Uncle datang beli. Surat khabar lama. Surat khabar lama. Atuk, tikus. Tu. Tikus. Letak pinggan tu kat situ. Pinggan ni pinggan lama. Dah tak guna lagi. Uncle Atong mesti nak beli. Akan nak jual? Akan nak jual barang antik tu. Barang antik? Pinggan yang buruk macam ni barang antik? Atuk kata barang lama dan berharga itulah barang antik. Boleh jual. Mahal. Pinggan ni bukan barang antik. Banyak ada jual kat kedai. Oh,
Jadi, kalau barang tu tak ada dijual di kedai, barulah barang antik. Ya, Kak? Macam tu lah. Kot, Kak, dalam rumah kita ada barang antik ke? ada? Apa dia? Opa! Ros, Maaf, Opa. Gurau je. Ping, tengok. Apa tu? Entah. Sebelum ni tak ada pun. Kalau nak tahu, kenalah buka. Wah! buat apa tu? Barang silam. Bahagian 2. Wah! Buat apa tu? Opa, kita orang tengok ni. Betul-betul-betul. Sini rupanya. Penat Opa cari. Ya ke, Opa? Kita orang jumpa bawah tangga ni. Macam pernah tengok je. Inilah sirih Junjung. Cantik kan? Junjung-junjung. Apa yang junjung-junjung? Tak ada apa-apa. Ini tempat letak sirih untuk orang kahwin. Kan, Opa? Betul. Pandai cucu Opa. Ini namanya tepak sirih. Banyak kegunaannya. Bukan untuk orang kahwin je. Orang dulu-dulu hidangkan sirih dalam ni lah untuk tetamu sebagai pembuka kata. Pemuka kata? Pembuka kata. Maksudnya, sebelum buat apa-apa, makan sirih dulu. Nasib baik orang dulu je. Sekarang, orang-orang tua je yang makan sirih. Tepak sirih ni pun jarang orang gunakan. Dah jadi barang antik. Rumah Abang Saleh ada banyak je. Itu yang biasa. Opah punya istimewa. Tengok ukirannya. Susah nak dapat yang macam ni sekarang. Susah nak dapat? Jadi, ini barang berharga lah ya, Opa? Iya. Sebab itulah kita kena jaga elok-elok. Nanti, bila akak kau nak kahwin, boleh gunakan. Betul-betul. Ehsan, Fizi. Ya. Uncle, banyaknya barang. Nak kita orang tolong? Tak apa. Uncle boleh buat sendiri. Korang, naiklah sini. Sedapnya. Duduk. Wah, ABCD. Lambat. Kita orang dah makan 3 mangkuk ABCD. Kau je. Aku baru makan 1. Tambahlah. Kita nak main apa hari ni? Kau dengar tak? Bunyi apa tu? Ada lagu lah. Tahu. Mana dapat ini barang? Sudah lama tak nak nampak. Wah, beli dekat itu pasar antik. Barang apa, Uncle? Barang apa? Apa tu? Hei, jauh. Ini budak-budak banyak sibuk. Kacau saja. Ini ya, orang panggil gramophone. Boleh main lagu Mia. Ya ke? Main lagu? Oh, macam radio Bukan. Ini main piling hitam saja. Untuk apa ni? 1, 2, 3.
Hei. Oh? Hanya, jangan main-mainlah. Nanti losak. Ini pembesar suara. Kalau tak ada, tak apa. Tapi kalau ada, kasih bunyi lagi sedapnya. Oh. Yang pusing-pusing ni apa pula? Jangan pegang itu benda. Nanti losak. Apa ni? Semua pun tak boleh pegang. Nanti losak. Yalah, ini balang banyak mahal. Banyak harga. Balang antik, mah. Apa-apalah, Uncle. Pasanglah lagi. Tak boleh. Ini piling hitam pun antik. Susah mau dapat oh. Uncle. Pasanglah, Uncle. Nak dengar. Hanya. Satu lagu saja. Yeay! Lagi, Uncle. Lagi. Lagi lah, Uncle. Tak boleh. Bolehlah, Uncle. Kesian Uncle Atong. Kesian. Ipin! Barang silam. Bahagian 3. Kesian Uncle Atong. Kesian. Ipin! Ipin! Hilang! Dah hilang! Atuk. Tolonglah! Apa yang hilang? Duit Atuk! Wang kertas pokok pisang Atuk! Macam mana ni? Penat Atuk kumpul. Ini adalah satu kecurian. Hah? Betul tu? Betul? Macam mana ni? Jangan risau, Atuk. Serahkan tugas ini kepada... Detektif Upin dan Ipin. Dah. Tak payah nak bergaya sangat. Cepat. Tolong cari. Ish. Baru semalam kita kemas, dah bersepah. Bukan sengaja. Atuk nak cari barang yang hilang tu. Bila Atuk sedar yang wang kertas tu hilang? Masa Atuk kemas duit-duit ni lah. Lepas kita orang balik rumah, ada sesiapa yang datang. Hai, kau dalang. Atong. Barang ni semua aku nak jual. Wah, banyak. Ada lagi kah? Ada. Mari masuk. Ayah. Tok dalang, ini tak mau jual kah? Duit lama, banyak orang cari loh. Kasih jual, banyak untung. Yang tu aku tak jual. Ayah, banyak lugi loh. Atong. Ha? Tolong angkat. Okey. Baik. Atuk ingat lagi.
hantu cari. Suspek pertama, Uncle Atong. Uncle! Ayah! Ayah! Lu dua orang budak bikin Uncle sakit jantung Ha? Uncle, tahu apa ni? Ha? Tahu? Luit mah. Uncle ada ambil wang kertas pokok pisang seperti ini. Ha? Mana ada itu wang? Wah tengok duit siling saja banyak. Huh? Betul ke, Uncle? Ha? Ayah, ini budak. Dengar sini. Uncle beli balang mah, bukan ambil balang. Pergi main tempat lain. Uncle banyak lidah. Uncle! Huh? Bukan Uncle Atong lah. Habis? Main! Korang nak beli ayam? Belum siap lagi. Suspek keluar! Kita orang nak tanya kau pasal wang. Wang? Korang memang datang pada orang yang betul. Kau tahu pasal wang Jepun? Wang Jepun? Tahu? Orang Jepun punyalah. Jadi, kau tahulah pasal wang kertas pokok pisang. Tahu. Kalau macam tu, kau kena ambil wang kertas, wang kertas pokok pisang itu. Tak. Kalau tak apa. Elah. Itu je. Buang masa betul. Baik aku masak ayam. Ipin. Tu, kita orang tak jumpa lagi wang itu. Yang pasti, bukan Uncle Atong, bukan Main. Lah, siapa yang cakap dia orang ambil? Sebenarnya... Atuk yang curi. Apa pula Atuk curi? Ni kan Atuk punya. Habis tu, macam mana wang itu ada pada Atuk? Sebenarnya tak hilang. Ada dalam kocek ni. Atuk yang lupa. Baliklah. Jom. Penat je. Gelak ya.